Be. Habis jual sini ya? Oh ya saya. Kalau macam kita ambil banyak boleh juga murah. Kita kalau abang ambil banyak kita boleh beli murah. Tapi abang kena ambil 10 lah ke atas lah. Kita boleh bagi harga kaki. Harga kaki lah? Yo. Special dah tu ke abang tu. Deh. Abang gi pilih lagi 7 lah. 7 lah je. Kalau sebelah lah ke atas harga kaki. Harga kaki comel? Comel. Okey. A few moments later. Be. Ni? Oi, mata ya. Oh, mata. Boleh. Beres. Kita pergi kat cashier. Cashier? Okey. Pergi. Abang mari mana lagi? Mari judo. Jodoh alik mana? Judo. Sebut jo. Oh, kita tak rasa dengar jodoh. Apa jadi tukar nama? Jodoh. Oh, situ dekat dengan Paus Mil. Oh, 9. Okey, 10 lah deh. Baju puas hati belakang dah. Comel-comel lagi baju. Puas hati. Macam baru. Beres. Kita bungkus mata. Ada kita nak ambil selah boleh. Selah? Sebab ni macam kurang kayaknya naik mata. Ni naik mata. Abe buat lawak kau ke apa? Dok itu kena ni. Dah ni abe ambil buat gapo? Dok sana kena, dok situ kena. Sialah kau pergi jo kita tu nak tu mai tak kena abe. Gini ya, 25 ya. Tak boleh be. You kena ambil 10 lah. Harga kaki kita wi kaki kanan ke abe? Tak boleh aja. Tak boleh aja abe. Tak boleh. Kita nego be. Abe kena tolong kita dulu. Kena ugo aja. Nak juga boleh mai kita masuk dalam be. Payah-payah nak. Abe bawa ni. Abe nak selak ni ke? Harga kaki ya. Harga kaki kita. Mari. Harga kaki abe ni. Ya nak kena ni. Ni harga kaki sungguh ni be. Oh, kita harga kaki. Kaki ke? Oi, enggak punya ni. Oi. Tonsira! Bola Tonsira! A few moments later. Dia nak harga kaki sangat. Dia nak harga kaki sangat. Dia tak tahu kau ni. Kaki kanan ni 3 piala. Kaki kiri ni pemain terbaik. Dia tak tahu kau. Lagu mana abe? Tonsira. Bola. Beres. Harga kaki tu. Kaki gapo lagu tu. Aku ni. Mesti bagi dah sini.